korang tahu tak kenapa inisiatif Kembara Tengkujuh ni diwujudkan? Jadi sebelum tu, kita kena tahu macam mana masyarakat yang akan menghadapi Kembara Tengkujuh ni hadap. Okay guys, so persoalannya, kenapa Yayasan Foodbank Malaysia mewujudkan inisiatif Kembara Tengkujuh? Sebelum tu, kita kena tahu dulu golongan sasaran kita ni, kenapa diorang perlu dibantu. Sebagai contoh, penori getah. Waktu hujan lebat, mana boleh penori getah? Betul tak? Jadi macam mana diorang nak mendapatkan sumber pendapatan diorang? Sama juga macam nelayan yang akan menghadapi ombak yang tinggi, hujan yang lebat, so agak bahaya ketika diorang di tengah laut untuk mencari sumber makanan. Sama juga macam orang asli. Orang asli yang duduk di pedalaman, jalan yang agak lecak akibat hujan, memang susah untuk mendapat sumber makanan. Jadi itulah kenapa kami mewujudkan inisiatif Kembara Tengkujuh. Okay guys, so macam mana? Jelas tak kenapa Yayasan Foodbank Malaysia mewujudkan Kembara Tengkujuh? Disebabkan kita nak membantu golongan yang saya sebut tadi, iaitu penori getah, nelayan dan juga orang asli di pedalaman. Untuk tahu info yang lengkap dan cara menyumbang, bolehlah layari laman web www.yfbm.org.